Telefilm Bisikan Corin, sebuah kisah seram psikologi yang mengetengahkan pertentangan antara logik kepercayaan dan keimanan manusia. Disiarkan pada Ahad 9 November 2025 jam 9 malam di TV Al-Hijrah, atau anda boleh tonton di Al-Hijrah Plus. Arahan Ai Mustafa di bawah terbitan Syaz Media Sindiran Berhad. Membariskan pelakon-pelakon seperti Ashraf Muslim yang membawakan watak sebagai Dr. Hilal, Nadia Nisha sebagai Puan Husna, Intan Ladiana sebagai Salma, Fizrul Han, serta ramai lagi pelakon yang membintangi telefilm ini. Telefilm ini mengisahkan tentang Dr. Hilal yang berpindah ke kampung bersama keluarganya. Namun, kedamaian yang diharapkan mula terganggu apabila isterinya, Puan Husna, merasakan rumah mereka dihantui unsur paranormal. Selepas terpengaruh dengan cerita membantu rumah Mak Zah, gangguan itu semakin menjadi-jadi sehingga Puan Husna hampir menjadi mangsa kepada seorang bomoh palsu, namun berjaya diselamatkan oleh Sarjan Salma. Siasatan yang dijalankan akhirnya membuahkan rahsia sebenar Mak Zah. Siapakah Mak Zah? Jangan lupa menonton telefilm Bisikan Corin.